Ini frame, ini pun juga frame. So, apa beza dua-dua ni? Kalau korang nak tahu, korang kena tengok video ni sampai habis. Okey, jom aku review. So, inilah dia barang baik wajib ada, iaitu 10.1 inci Wi-Fi digital picture frame daripada brand Azopa. Dari segi packaging dia pun dah nampak solid dan premium. Untuk kegunaan dia, korang kena download apps Fremio yang boleh didapati di Google Play ataupun App Store. Disebabkan barang ni padu dan packaging dia yang sangat solid, so sangatlah sesuai untuk korang jadikan dia sebagai hadiah hari jadi ataupun time anniversary nanti. Memang ngam habis lah. Jom kita unboxing dan tengok apa yang ada dalam box premium ni. Macam biasa, korang akan dapat satu user manual, satu batang stand, satu power cable berserta dengan dia punya power adapter, dan ini dia punya digital frame. Bersaiz 10.1 inci, cukup besar saiz dia, sangat puas hati. Dekat belakang frame ni ada satu button power on off, satu port USB-C, satu slot micro SD card dan satu power port. Dekat sini ada dua lubang untuk korang letakkan di dinding sama ada secara menegak ataupun melintang, dan satu lubang untuk letakkan batang stick ni. So bolehlah korang letakkan frame ni atas meja macam ni ataupun macam ni. Oh ya, digital frame ni dah tersedia kapasiti sebesar 32GB memori dan boleh simpan lebih daripada 4000 keping gambar. Memang puas hati. Paling best bukan setakat gambar je, tapi video pun korang boleh masuk dalam ni. Memang nice. Untuk cara penggunaan dia pula sangat mudah. Korang just perlu download dia punya apps dan seterusnya boleh transfer gambar ataupun video dalam phone korang tu terus ke dalam digital frame ni. Sangat mudah kan? Digital frame ni pun fully touchscreen, so korang juga boleh scroll sendiri gambar ni secara manual ataupun korang boleh set sendiri timer berapa second untuk gambar ni bergerak sendiri macam ni. Menarik kan? Nak letak secara menegak ataupun melintang macam ni tak ada masalah. Dia dah ada auto rotation. So macam mana? Menarik tak? Pada aku ini satu pembelian yang sangat berbaloi. Yelah, nak puasa, nak raya ni kan, bolehlah korang letakkan digital frame ni dekat ruang tamu. So tetamu yang datang nanti pasti teruja lihat digital frame yang canggih ni. Baru betul hidup di zaman teknologi terkini. Macam biasa, kalau berminat dengan item ni, link aku sediakan dekat bawah ni.